Ya, kejap. Tengok, tak ada tempat parking. Ya. Selamat datang ke video yang seterusnya. Alright, hari ni aku rasa macam aku tak cukup duit. Jadinya hari ni aku nak buat Lalamove daripada pagi sampai ke petang dan tengok berapa yang kita boleh dapat. So jom cari order yang pertama. Order pertama kita daripada Puchong pergi ke Seri Kembangan. Hello Lalamove, bang, saya on the way ni nak ambil apa? Banner. Alright. So jom ambil banner. Kan video aku yang lepas kan aku buat video aku pergi Pasar Borong tu kan. Ada orang komen, kalau sayang kereta tak payahlah buat Lalamove. Boleh pula macam gitu kan. Dia bukan pasal sayang kereta ke apa ke. Semua orang sayang kereta. Kalau kau pakai Lamborghini pun tak ada masalah nak buat Lalamove. Tapi make sure lah ikut dia punya guidelines. Jangan lebih kg. Itu je. Simple. Tak minta lebih pun. Alright? Okay. Dan barang yang kita nak ambil ini adalah banner. Banner ni sepatutnya kecil je lah, sebab dia dah dilipat-lipat. Hello. Hantar kat Tadika. Tadika ni semua yang hijau-hijau ni Alright. Jom. Yang tak disangka. Okay. Alright, tu saja Okay, terima kasih. Nice. Aku pernah ambil dekat sini hari tu. Memang hantar banner lah. Datang sini mesti hantar banner. Tak tahu kenapa. Sebab dia buat signage dan banner dan sebagainya. Jarak perjalanan adalah 20 minit 10 km sahaja. So jom hantar banner. Let's go. Oh, pochot. Ni kena daftar ke apa ni? Alamak. Oh, masuk je. Thank you. Oh, sampai terus. Cik, saya dah sampai. Pergi Tadika. Dah lama tak pergi Tadika. Mana tintong dia ni? So kena call lah. Hello Lalamove. Saya kat depan Tadika nak hantar banner. Dah lama tak pergi Tadika. Masa Tadika aku dulu ada Tadika Kemas. Sekarang ni macam-macam lah pula. Ni Tadika Mukmin Junior. Ada Tadika Brani Branch. Saya bawa bunyi kereta tu kuat sangat. Banyak juga barangnya. Boleh ambil sekali. Ada lagi flyers tak adalah pula. Dia kata ni je. Tak apa, nanti boleh contact dia balik. Lepas tu tadi ada tol RM2 nak hala ke sini. berapa tu tadi? RM2.10. Okey, baik, terima kasih. Dalam perjalanan 10 km tadi, kita dapat dalam RM10.88. Okey ke? Saya pun tak pasti. Anda yang judge, alright? Order seterusnya daripada Seri Kembangan pergi ke Seri Petaling. Hello Lalamove. Saya on the way ni nak ambil barang apa? Hello. Hello, ya. Lalamove. What? Hello. What the Saya on the way ni nak ambil barang apa? Water pump bang. Water pump. Okey. Saya ambil jap Water pump. Jangan berat-berat Aku kalau berat-berat ni memang aku akan marah korang dulu, baru aku cancel. So jom ambil water pump jap. Let's go. Aku kan setiap kali ambil barang dekat Taman Equine ni, memang sangat amazed dengan rumah-rumah kat sini. Besar macam gudang, kau tahu tak? Kadang-kadang aku confused, ni rumah ke gudang? Besar gila. Macam 7 keturunan dia duduk dekat dalam rumah tu. Mak, ni rumah weh. Bapak Lamborghini siau. Bos, Lalamove. Water pump yang ni ke? Ni water pump jenis apa ni? What? Alright. Hose. Okay. Sama pump sekali. Alright, thank you. Okay, water pump pun kita dah ambil. Dia hose dengan water pump yang kecil tu. Aku ingatkan water pump yang besar tu, yang berat dia, yang warna biru tu kan. Tapi rupanya kecil je. Okey lah. Jarak perjalanan adalah 23 minit 13 km. So jom kita hantar kejap. Let's go. Kadang-kadang ramai juga yang komen, yang tanya aku, bang, kenapa tak kapit job? Kenapa tak ambil job yang banyak lagi? Dalam satu hala tu boleh hantar banyak-banyak kan? Boleh nak buat macam tu kan? Tapi macam aku buat konten sekali, aku nak hantar barang sekali. Jadi macam serabut kepala aku nak fikir pasal masa depan aku kan. Jadinya baiklah aku buat konten sekali, ambil satu-satu je. Tak adalah pening sangat kepala aku. Kalau korang rasa macam kapit tu bagus, korang buat lah. Macam aku buat banyak benda dalam satu masa. Jadinya aku tak nak pening kepala. Alright. Wow, that's a nice house. Unload. Oops. Hello. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat rumah Bapuk tu, rumah dia bawah tanah. Boleh angkat ke? Ke nak bawa? Bismillahirrahmanirrahim. Ambil gambar tu. Okay, sudah. Alright, thank you. Thank you, Tik. Jaga kettle. Alright, cantik. Untuk job tadi kita dapat RM12. Okey lah, boleh lah. Tak susah pun job dia. Sekarang ni Puchong pergi ke Glen Mary. Bayaran dia RM23. Tapi ni tak tolak Lalamove lagi Aku saja bagi tahu. Saya on the way. Nak tahu ni ambil apa Okay, saya on the way lah Alright, bye.
ambil printer katanya. So jom gerak. Oi, dah sampai. Tapi saya parking kat bawah ni je sebabnya ini bukan door to door ni. Hello. Saya dah sampai kat bawah kereta warna merah. Sekarang kita tunggu dia turun. Okey. Okey. Printer fragile ke ni? Kalau boleh. Boleh. Tombang ni nak bawa pergi mana? Okey. Itu saja Alright, terima kasih. Okey, barang pun tak fragile, boleh bawa laju sikit. Jarak perjalanan adalah 23 minit bersamaan dengan 12 km sahaja. So jom hantar printer kejap. Printer apa yang kecil sangat? Tak apalah, biarlah. Jom. Signal pun tak ada. Tengok kereta depan ni. Geram tu lagu. Okey, ramai juga yang DM aku, tanya aku, bang macam mana nak jadi driver Lalamove ni? Boleh tak ajar saya? Okey, saya sangat yakin bahawasanya banyak sangat video tutorial dekat luar sana tu yang anda boleh cari sendiri macam mana cara nak jadi driver Lalamove. Aku tak boleh nak ajar sangat sebab panjang. Carilah sendiri. Tapi apa yang aku boleh ajar, senang je. Download app Lalamove tu, lepas tu ikut je apa yang dia suruh buat. Dia suruh upload kau punya IC ke, lesen ke, kan, gambar apa-apa yang penting ke. Buat benda tu, lepas tu dalam 2-3 hari dah settle, dah boleh gerak dah. Stiker tak payah pun. Kadang-kadang ada tanya aku, bang perlukan stiker ke nak letak dekat kereta? Tak payah. Kereta aku kosong, tak ada stiker langsung. Road tag pun tak ada stiker ni. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tengok video tutorial dekat luar sana. Ada banyak je, right? Cepet lah weh, aku nak ambil job lain ni. Aduh, lambik lah. Hello? Hello? Ya betul. Dah sampai dah dekat ni. Mana nak? Kejap. You dekat belah mana ni? Betul tak tu? Betul lah kan? Business Park. Betul. Okey, ni dah sampai bawah. Sampai. Okey, kejap Iris turun Alright. Okey, baik. Lari. Ada kelakor. Berpeluh dia. Hello. Ya. Okey. Tadi ada tol RM2 nak claim dekat siapa? Dekat. Okey. Alright, itu saja. Thank you. Untuk job tadi kita dapat RM18.72. Tapi tak berbaloi sebab banyak habis masa 20 minit. Tapi nak buat macam mana kan? Next adalah daripada section 17 pergi ke Taman Maya. Hello, Lalamove. Hello, yes. Saya on the way. Ini mau ambil apa? Hello, I cannot hear you. Yeah. Hello, yeah. Hello, Lalamove, ya. Ya, malu, hello. Tadi hello. Nak ambil apa Ambil makan saja. Makan saja. Okey, on the way. Makan saja. Jom kita ambil makan saja. Wait. Kejap je parkingan. Sebab kereta penuh kat belakang ni. Mengamuk dia orang kalau aku berhenti lama-lama. Banyak ke barang dia? Jom. Okey. Nice car, man. Yeah, thank you so much. Banyak kan? Ya, kejap. Tengok, tak ada tempat parking. Ya. Alright, thank you. Ini air ni, macam mana nak bawa? Okey, barang pun dah ambil kat belakang. Makanan agak fragile, so kena bawa slow lah. 18 minit, 8 km macam tu. Kena marah lah pula dengan toke kedai tu. Tapi biasanya apa yang aku akan buat, aku buat tak tahu je. Bukan buat tak tahu, tak kisah ke apa ke. Sebab kalau aku cakap lagi dia akan marah. Jadinya baik aku senyap saja, aku cakap sorry, itu je. Sebab kalau aku cakap tak ada tempat parking lah bos, dia akan lagi mengamuk. Aku tahu dah orang macam. Jadinya cakap sorry, lepas tu diam je. Weh, bau makanan dia sedap weh. Kedai apa tadi aku lupa lah. Tapi makanan dia bau sedap. Ini lah lapar ni. Lepas ni terus makan lah. Hello. Yeah, thank you. Smells delicious lah. Yeah, smells so good. Yeah. Okay, I take pictures first Okay, thank you. Okay, untuk job yang sangat menyelerakan tadi, kita dapat RM14.07. So disebabkan hidung kita telah pun dikasari dengan bau yang sangat sedap, sekarang ni aku berhenti makan kejap lah. So jumpa kejap lagi. Fatih ayam goreng kan? Ya, sama. Alright, jom tunjuk je. Kak, saya nak ni ada ke? Ayam seko ada? Boleh lah, nak satu. Betul seko lah? Betul. Alright, boleh satu-satu. Ayam goreng seko RM19.50. Chicken tender? Ada chicken tender ke? Ada. Boleh lah, ambil yang spicy punya. Habanero. Dia pedas sangat ke apa? Dia pedas-pedas manis ni. Untuk ayam tu ada sos apa? Bagi nanti. Untuk ayam seko ke? Ayam seko kita bagi sos ecit 8. Kalau ni saya nampak ada ni. Ini dia kena add on satu cup RM2. Kacau tu bagi lah 3-3 kot. Dah lama ni Fatih ayam goreng?
Ada berapa cawangan? Selayang satu, rawang satu. So itu saja. Berapa harga? RM34.50. RM3.45. Saya QR boleh Okey. Terima kasih. Sama. Alright, dah siap. Ni confirm ke? Cuba sekali nak lagi? InsyaAllah. Ya? Yeah. Okey. Okeylah, sedap, nanti saya datang balik Okey, terima kasih. Sama. Ayam goreng seekor dengan chicken tender satu. Oh, chicken tender dia ni dia ada tortilla wrap. Bismillah. Pedas juga. Bismillah. Cicah dia lagi sedap tu. One more. Aku tak pernah makan lagi chicken tender sebelum ni. Sedap juga. Ya Allah. Ni yang original punya. Bismillah. Oh. Wow. Tapi antara original dengan yang habanero ni, aku lebih more into habanero ni lah. Sedap. Lagi-lagi letak dengan dia punya garlic sauce ni. Wow. Oh. Ayam seko. Alhamdulillah kenyang pula. Ayam dia masak sampai dalam. So memang tak jumpa dia punya macam orang kata darah-darah tu kan. Ini 3 jenis sos dia. Ya. Kulit ayam jangan dilupakan. Wah. Sos Korea. One more. Bismillah. Sos Korea dia ni pedas tak berapa nak pedas sangat. Manis dia tu lebih sikit. Aku rasa memang sos Korea macam tu kan. Bismillah. Sos ni sesuai lah kalau budak-budak nak makan ke kan. Dia tak berapa nak pedas sangat. Next, Green Monster. Bismillah. Ini Green Monster ni dia macam sos biasa yang warna merah tu. Cuma colour dia warna hijau. Dia pakai cili hijau lah. Pedas pun tidak berapa sangat. Okey lah ni. Tapi aku lagi suka ke sos Korea dengan cheese tu. Sedap lagi. Chicken tenders tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Garlic sauce ni game changer. Tapi habanero ni sedap weh. Jujur cakap. Orang Malaysia memang minat lah kalau pedas macam gini kan. Dia pedas betul. Tapi kalau cicah dengan sos garlic ni hilang lah pula rasa pedas dia. Wow. Macam video-video sebelum ni, semua makanan aku memang aku takkan habis. Sebab perut aku kecil je. So ini semua bawa balik rumah. Overall sedap. Jom sambung. Next order adalah daripada Bandar Sunway pergi ke Bukit Damansara. Benda yang nak hantar adalah kek katanya, right? So tak payah nak call, dia dah tahu dah apa benda. Kita straight pergi ke sana. Let's go. Hello Lala Move, saya dah sampai dekat luar. Mana you boleh masuk tu dah? Alright. Ini order siapa yang buat? Siapa yang order? Sana order ke sini order? Sini order ke sana order? You order. Ini door to door service lah. Door to door service. Tak ada. Dia mau door to door ke? Saya tak ada tekan tu. Tak ada tekan. Tu sampai call dia. Right. Kenapa? Tak ada apa. Duduk senyap-senyap. Jangan pergi mana-mana. Aku akan bawa slow saja sebab engkau kek. Alright. Okay, kek pun dah ambil. Kita punya perjalanan 29 minit 18 km. Alright. Nanti mesti ada yang cakap, alah tolong je lah kejap walaupun bukan door to door. Benda bukannya susah pun. Dia bukan masalah benda tu susah ke tak susah ke. Dia masalah benda tu servis yang diwujudkan. Kalau benda tu tak ditulis door to door, tak ada servis door to door kan, aku tolong je macam biasa. Tapi disebabkan benda tu
adalah servis, ada bayarannya. Jadi bila customer tak pilih, dia akan jadi satu benda yang kejamal, tahu tak? Sebab itulah wujudnya customer yang alah driver sebelum ni okey je. Itulah sebab korang ni, sebab korang tolong sangat. Macam tadi sepatutnya aku pun malas nak pergi kat kedai tu untuk pick up barang tu, tapi disebabkan aku macam aduh malas betul lah nak gaduh. Malas nak gaduh hari ni sebab mood tengah baik. Tadi pun dah nak bertekak juga. Aku pun macam alah lah aku nak memanjangkan cerita. Aku ambil je lepas tu belah lah. Cukup. Oh okay. Yeah. Okay. Oops. Okay. These two package. I take picture first Alright. Thank you. Alright. Selesai hantar kek, kita dapat RM14.90. Bolehlah. Kek pun dihantar dengan selamat. Aku pun tak perlu keluar daripada kereta. Tapi tadi sebenarnya ada tol 82 sen. Tapi tak apalah. Hari ni kita buat kejamal. 82 sen tu kita payung. Alright. Okey, habis. Hari ni buat 5 job saja dapat RM70.57. Alright. Tapi kan, setiap video yang aku upload dekat TikTok ke, dekat IG ke, kan, dekat Instagram ke, semua mesti cakap tak berbaloi. Harga dulu lagi better daripada sekarang. Jadinya aku rasa untuk video Lala Move ni aku akan stop lah. Aku akan stop. Mungkin ini video terakhir ataupun minggu depan video terakhir. Aku tak nak influence orang untuk join Lala Move yang benda tak berbaloi. Jadi baik aku stop dan aku buat benda lain. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa minggu depan video lain kot mungkin. Alright, Assalamualaikum.